Weh Luis, kau dah salin tak nota ni? Nota? Nota yang mana? Nota yang mana satu? Nota ni lah. Kelas Cik Wen tu. Oh, ingat. Baru tahu. Ingat. Kadang-kadang soalan kita yang tak tepat. Sebab tu orang salah faham. Teknik menyoal ni penting tahu untuk komunikasi. Jom kita tengok beberapa situasi dan teknik. Apa pendapat awak berdua tentang cara nak bentangkan tugasan nanti? Saya rasa kan, tengok video lagi baik daripada baca teks. Betul? Dengan video orang lagi faham mesej kita. Saya rasa saya setuju dengan pendapat awak berdua. Saya pun setuju. Dia nak pergi mana ni? Kania, korang berdua free tak hari Sabtu ni? Saya free je. Saya tak. Saya ada kelas ganti. Luis, kau rasa lebih sesuai tak kalau kita buat slide untuk tugasan ni berbanding laporan penuh? Kalau menurut aku lah, dia lebih sesuai lah kalau kita buat slide. Sebab kalau kita buat slide ni, kita boleh explain kepada lecturer. Dia lebih mudah lagi. Oh, betul. Weh, aku rasa kan topik ni yang paling susah tau. Maksud kau bahagian teori yang panjang tu ke? Itulah. Padahal teori tu lah yang paling penting.